korang. So welcome back to YouTube channel Awana Style. Lelaki tanya soalan lelaki kat perempuan, perempuan tanya soalan perempuan kat lelaki. So kita jawab ni umum je untuk pengetahuan semula yang korang tak tahu dan diorang pun tak tahu dan kita orang pun tak tahu. Macam let's go! Apa yang lelaki akan jaga untuk nampak handsome? Rambut! Itu je lah. Lelaki tak ada benda lain. Rambut lah sebab kalau perempuan tudung, lelaki rambut. Sama je benda tu. Faham? Apa sebab design? Sebab ada setengah lelaki suka telipiskan lah, trim lah, benda lah. Dia kalau lelaki botak. Macam mana? Dia lebih saya. Bisa je lah, betul Ah, lah. bisa Bisa je je. lah. Betul. Aku rambut. Sebab rambut tu ibarat masa dia punya mahkota. Perempuan suka rambut panjang pendek? Rambut pendek? Okey. Panjang lah. Panjang tapi tak panjang sangat. Panjang sikit je. Bisa. Kau apa rampik siap test kau? Aku rambut pendek. Okey, jawapan untuk soalan tadi adalah rambut. Jadi yang akan didenda lompat bangunan adalah Farah. Lompat bangun hebat. Okey, tak. Apa nak buat kalau perempuan cakap jangan cakap dengan saya? Maksudnya dia kena cakap dengan dia. Apa yang kita kena buat? Jangan cakap dengan dia. Jangan cakap dengan I. Jangan cakap lah. Biasa kau. Keluar depan rumah. Kau tinggal dia ke kau bawa sekali? Ikut dia lah. Dia tak nak cakap. Okey, jawapan ni. Dia tak nak cakap, aku nak makan. Siapa yang makan? Mana? Kau tak bawa dia lah. Jawapan dia man kot, tapi dia pula yang makan. So jawapan dia bawa dia pergi makan. Oh, dia nak makan. Contohnya macam jangan cakap dengan I. Dah lah, tak apalah, jom kita siap-siap pergi makan. Gitu. Dia akan bawa kemasan tapi dia akan gerak je kat sikit-sikit. Kenapa lelaki pakai topi? Aku rasa biasa itu adalah fashion. Topi tu. Aku rasa ini kalau orang tak. Itu satu. Satu lagi yang jenis-jenis introvert kan. Pemalu. Tutup topi, agak topi. Aku rasa sebab rambut dia tak jadi macam tu. Ataupun dia baru potong rambut dia tak cantik. Jawapannya yang paling tepat ikan. Oh my god. Kau malas sikat. Itu je, malas nak sikat. Kenapa perempuan mesti kena ada banyak tudung warna hitam? Sebab senang matching. Sebab kalau hitam, dia kedut ke, kena air ke, tak nampak sangat. So tak payah iron lah. Tak payah iron. Tak payah iron. Lebih kurang juga. Lebih kurang yang mana Kemen? Dia senang matching. Kena matching. Kalau foto tak nampak. Dua-dua kalau macam tu. Dia satu, aku satu, kau dua. Semua salah. Sebab perempuan kena ada tudung warna hitam sebab material dia lain-lain. Ada yang cotton, ada yang licin, ada yang bubble, ada yang shimmer, ada tudung sarung. Soalan ketiga. Kalau tengah drive kereta, lepas tu overheat, apa benda yang korang jangan buat? Jangan buat buka aircon lah. Okey, buka aircon. Okay. Mati enjin. Mati enjin. Nampak mati enjin nama pijak. Perempuan jangan panik. Jangan bebel-bebel. Kot. Mana jangan buka radiator. Cap radiator. Oh yang tu depan tu. Depan. Sebab nanti dia akan merosot airnya. Nanti Sebab overheat. berapa minggu perempuan mengandung? Berapa lama minggu perempuan mengandung? 29 bulan. Lama je 3 bulan. Gila. Minggu lah. 9 bulan. 9 kali 3 27 bulan lah. 27 bulan. Dia dah nak 27 bulan dia tu. Lagi 27. 34. 24 man. Lagi 27 Haji paling lama. 100 ni. Benar. 39. 39 27, 39, 36. Tapi Nakib 27 bulan. Dia perawatan. Nanti kau yang cakap 27 bulan. Okey. 27 minggu, 39 minggu, 36 minggu. 36 38 lah aku rasa. Satu je lah. 38 38 kan? Okey. 36. Paling dekat sebenarnya Ajib tadi 39 40 minggu jawapan dia. 40 minggu Apakah titik terendah bagi lelaki? Maksud titik terendah. Maksud titik terendah tu Benda yang memalukan diri juga. ada satu benda yang semua lelaki pernah lalui. Kena lah.
Kena hina. Semua lelaki pernah rasa. Pernah rasa. Dia macam down juga ke? Dia tak down sangat pun, dia macam malu je Malu, bila malu. orang tahu macam tu. Kena hina kalau kena bahan dengan member pun sama. Okay, tu jawapan dia. Tak ada duit kot. Tak tahu. Jawapan dia bersunat. Kata nak jawab tu tadi tau. Kenapa sunat? Sebab orang datang nak tengok. Okey. Okay, apa beza angguk ke bawah dengan angguk ke atas? Dia macam ni. Lelaki. Dengan Mana? Kalau jumpa siapa? macam siapa? Kalau Gini jumpa dengan gini. sesama lelaki. Aku rasa kalau yang macam ni dia bagi isyarat tak yang keratan itu. Isyarat apa? Isyarat je lah. Macam cinta. Biasa perempuan dia macam dia tengok terus connect. Kalau perempuan nak bagi isyarat, dia tengok benda yang sama terus tengok macam ni dia terus connect. Faham maksud dia apa? Kalau lelaki dia gini je kot. Mungkin lah aku tak tahu isyarat lelaki macam mana. Kalau dia tunduk maksudnya sama dia nak berak atau something. Itu je tak tahu aku. Kalau lelaki macam kalau macam ni mana? Ha? Okey. Okey. Betul kalau tunduk Pakcik. Hormat hormat. Kalau tengok ke atas mungkin dia macam oh aku nak cinta kot. Dia Ah, power. Okey. Kalau bawah maksudnya Bukanlah. Jawapannya Kalau tengok ke atas tu dia macam kita dah kenal orang tu. macam bro. Kip, benar? Okey. Dia lebih kurang macam main cakap isyarat. Cuma isyaratnya macam kita dah kenal orang tu. Kalau bawah Anggap mesti macam- macam Macam baru kenal. Kita tak kenal tapi kita Farah ambil betul lah tadi. Farah pula yang betul yang tu. kalau perempuan kata tak apa maksud dia sebenarnya? Apa? Orang tak je kan. Perempuan kata Kalau Dia aku, nak macam tu kan. aku cakap apa? Tak apa. Apa? Okey. okey jawapan kau menjawab lagi dia. Menjawab Okey. menjawab balik apa? Okey. Kalau aku dia cakap tak apa lah. Okey. Apa nak celah? Sakit hati lah hilang. Dia cakap tak apa kan. Maksudnya dia nak ke benda tu. Man betul. Betul siap. 3 potongan basic tepi rambut bila pergi barber bagi lelaki. Kita pergi basic. Tapi ni Potongan basic. kalau nak cakap apa nak potong apa? Nanti baba kan kalau kita datang kan. Ya bang nak guna apa? Aku bagi clue lah, nama dia ada fade. Contoh. Pedang kau barangkali. Fade cut kot. Fade cut. Okay. No fade, high fade, faded. Pedal. Okey. Dialog 3. Farah? Loose cut, fade cut, true cut. Ai. Itu tahu pula. Trukat yang paling gempak. Jawapan dia low fade, mid fade dengan high fade. So yang paling dekat adalah Ika lah. Perempuan kalau nampak makanan sedap, apa yang dia buat? Menggelitak. Bukan dia contoh kita. Okay, Haji? Lebih kurang lah. Dia excited. Jangan. Dia excited macam aku nak tu, aku nak tu, aku nak tu. Macam tu. Itu mana? Itu mana? Itu mana? Mana? Dia expresi ni macam ni je. Itu bila dah makan tak? Ya. Oh, Tak, ini gambar. masa dia dapat makanan. Ada gambar? Oh, syukur alhamdulillah kan. Itu last kali ya. Tak syukur. Okey. Ada gambar? Jawapan dia yang akan gerakkan badan dia sikit macam ni. Tak mungkin tak dia tak nak ngaku yang beli satu. Saya nak ngaku. Dia tak nak kita macam tu Dia siap. nak Semua isi- orang tengok lah nanti. Oh, okey. Jangan sikit je. Tapi kalau korang dekat kawasan perempuan kan, yang bagi tahu tips lah. Kalau korang gitu-gitu kan, semua akan gitu-gitu. Apa lelaki akan order kalau nak sambung lepak dengan mama? Ada ais kosong teh. Oh, tu je lah lelaki ya. Farah? Teh tarik. Tak. Tarik tadi. Ais kosong ah. Okey. Teo ais. Aku tadi ais kosong dengan teo. Aku Okey, kau? teo. Teo ais. Okey, dia orang saja. Kau? Aku ais kosong dengan roti canai telur. Aku tak tahu. Okey. Itu kalau lapar tu. Jawapan dia ais kosong dengan roti kahwin. Tiga kahwin dah. Itu kurang lah. Yang paling hampir Farah lah. Apa beza butang pada kemeja baju lelaki dengan perempuan? Apa beza? Kita ada kecil kot. Oh, kemeja perempuan dia tak macam ni. Butang-butang. Entah. Kemeja perempuan butang dia sikit. Laki banyak. Lelaki? Tak. Tak tahu. Tak tahu. Mana? Dia kecil dan rapat-rapat tu. Salah. Salah. Okey, salah. Jawapan dia lelaki belah kanan, perempuan belah kiri. Oh Ya ke? Perempuan punya kakak butang dia jadi belah kiri macam tu lah. Ini apa je? Ini lubang Jangan butang. tengok orang punya malu lah.
Kenapa perempuan sebelum makan dia suka ambil gambar? Sebab Sebab dia nak kenangan. Okay. Sebab dia rasa makanan tu nampak cantik. Sayang nak makan. Nanti tak makan ke? So kalau dia ambil gambar, dia adalah kenangan sayang tu. Okay. Benda kena teruskan makan. Nak post status. Nak tunjuk orang lain makan apa. Jawapan dia adalah dia nak tunjuk yang dia sebenarnya dah pernah makan dekat kedai tu. Lepas tu kalau dia scroll gallery, nanti dia akan cakap, sedapnya makan ni, nak gila-gila macam tu. Dia ingat Ingat. Kena ingat. Contohlah kau pernah pergi makan kedai ni, ada macam lepas ni tak nak makan ni, tak sedap lepas ni kau dah jumpa sini dia tak sedap. Lepas tu ada kalau kedai tu viral lah, cakap jangan makan sini tu. Dah sedap, kau pernah pergi dah. Kalau perempuan tanya, gemuk tak? Orang nak jawab. tak lah. Mana ada gemuk. Itu jawapan aku lah. Kalau aku, mana ada saya lagi gemuk? Oh, kau salahkan diri kau lah. Lagi diri aku lah. Macam aku pula aku cakap, oh taklah, mana ada. Jawapan semua salah. Okey, jawapan aku salah. Apa tu? Jawapan dia, korang kena dia tunjuk orang yang lagi gemuk daripada dia. Tapi orang lain lah. Dalam family dia pun boleh juga. Tapi family dia tak kecil hati kalau contohlah cakap adik dia lagi gemuk. No. Dia tak kecil hati. Cakap adik dia tak pernah dengan mak dia. Okay, itu sahaja BTS untuk kali ni. Kalau korang berminat, korang boleh like, comment, share and subscribe. Jangan komen, okay? Tengok short film kita sebelum ni dan video-video sebelum ni. Okay? Thank you. Bye-bye.